Asyik muka dia ni. Asyik muka orang sebelah je. Tak ada muka orang lain. Hi guys, welcome back. Okay, hi guys, kita orang dekat Danang, baru touchdown. Kita nak pergi hotel. So hari ni Asia yang sponsor. Thank you Asia. Thank you Asia. Trip kali ni best sikit sebab dia sponsor kita orang run. Betul. Tapi untuk petang ni dia kata kau Free buat and easy. Free and easy. Kita tengah tunggu, tak tahulah, transport atau apa, van ke bus ke untuk pergi hotel. Guys, Tuhan tu maha adil. Dia beri aku muka handsome tapi dia bagi aku sopak. Sopak tu. Alah. Okay, so alah, pusing juga. Okay, so trip kita kali ni kita macam dating Betul? Dating tapi kita ada third wheeler. Third wheeler. Ni third wheeler. Third wheeler hari ni je. Esok dia ada member. Esok dia ada perang. Tak. Untuk satu trip. Untuk satu trip. Okay, boleh. Ada sebab kenapa kena rapat dengan Aziz. Faham. Okay. Tak lagi tahu. Okay, so kita orang dah sampai hotel. And lepas ni tak tahu nak buat apa. Macam biasa, dia orang tak ada bagi itinerary. So kita orang macam free and easy je. Nampak bila dari Vietnam. Our hotel dekat sini. Macam Pragu Hotel. Kita orang macam orang tersesat, tak tahu nak pergi mana. Sebab kita orang macam tak ada itinerary tau. Macam tak tahu pula dia orang macam bagi free and easy. So kita kena figure out this area dia apa. Tapi cantik dia depan ni. Dia macam kafe-kafe yang style. Kita punya vision dan mission hari ni adalah untuk ambil gambar. Sebab Azim dia nak buat postcard. Dia nak post kat IG Reels. Korang tahu tak postcard tu apa? Kalau nak tahu, korang kena tengok IG Azim. Kita jalan tanpa hala tuju sekarang ni. We don't know where to go. Kita rasa beach macam kat depan tu, tapi tak tahu beach apa. Tak tahu lah. Ni Malaysia. Ni Malaysia macam kenal. Macam kenal. Hai. Datang jauh-jauh jumpa orang Elmina. Ya tu. Tak boleh jumpa orang lain ke? Awak kan fitness ke? Tripod je boleh? Okay, ni boleh. Okay, ni menarik. Azim nak pacak tripod. Tiga-tiga gambar sama. Ni slide je lain. Kau slide satu, slide dua. Kita orang nak shoot tau. Tapi tiga-tiga nak shoot kat sini. So nanti dia akan jadi footage yang sama lah. Korang akan nampak footage sama. Ni dekat pantai dia. Apa tak nama pantai dia aku tak tahu. Tapi pantai dia dekat dengan hotel. So ada orang run, ada orang pilates. Tu pilates ke apa? Oh, apa yang dia angkat tu? Style Kita orang tengah cari tempat makan sebenarnya ni. Tak tahu nak makan. Okay, kita dinner. Makanan Indo. Tapi kita ada tom yum, daging, nasi goreng. Okay, hello guys, we're back. And kita orang nak pergi money exchange sebab I dengan Azim tak tukar duit. Fat je tukar duit seorang tadi. Sebab kita orang makan tadi, lepas tu dia tak terima card or any. So kita nak pergi tukar duit lah. Senang sikit nak berbelanja di Vietnam. Okay, kita dah tukar duit guys. Kita tukar 200 sebab itu je yang saya ada. Korang main kan? Kita ke 200, kita dapat 100,000. Betul? Kaya tak kita? So tadi I kira beza dia RM5. Okay. RM5 lah beza dia. So macam okay doh. Korang kena datang Vietnam doh. Dulu sebenarnya korang akan jadi millionaire lah kat sini. Kita tengah cari tempat untuk ngopi-ngopi. Tadi kita tanyalah orang yang jaga tukar duit tu. Dia cakap beer. Dia nak suggest beer. So aku cakap cannot God angry. Dia kata no, God no angry. God mad. So disebabkan kita orang dah ada duit cash, kita orang dah kaya. So kita pergi lepak kafe. Kita dah ada duit. So lepak kafe Thank you. Milk coffee. Kau pernah coffee. Joy. Thank you. Okay, jadi aku bayar tu, aku jadi you ada. What?
Macam Sasa. Yap. Ya, Pak. Ya, dah. Tu. Try tu. Yap. No, bami dah sampai. Sekarang ni kita orang dekat Little Hanoi Egg Coffee. Fat order egg coffee, Azim order coconut, I order milk coffee. I dah rasa tadi. And the taste tu macam Nescafe, tapi dia macam manis sangat, faham tak? Dia culture. Tapi okey je. Malam-malam minum kopi. Kat KL saya tak minum kopi malam-malam. Tapi kat sini saya minum kopi malam-malam. Azim punya okey lah. Macam kurang manis sikit. Tapi I rasa I punya yang paling manis lah. Faham tak? This is the IG story I post. Chips. Pakai GPX boleh tengok time estimate. Busuk lah. Kalau aku dah 2 jam kan mampus lah malah. ETA, ada ETA tu macam wish. Penting. Bukan apa habis. Kita belajar pasal Garmin. Kita orang nak time apa? 1:49 boleh? Macam boleh. Tapi kena awal sikit pada ni lah. Okay, boleh. So dekat ni ETA 152 tapi kita 1:49. Half marathon. 150. Start 150. So dah buat Gila. Macam PB Azim. Bapak. Boleh. Best. Gunakan Garmin anda. Gunakan Garmin saya. Morning. So sekarang ni dah pukul 7. Kita orang nak pergi check out run dekat bawah dengan diorang semua. So I rasa dalam ramai tu I yang paling slow lah. Sebab kalau check out run dia macam easy run So lagi easy run senang daripada easy run. lagi senang dari easy. Dia macam nak aktifkan kaki macam Izzat punya run. Kalau aktif kaki baik beriswak dulu. Memang lah. Dia beriswak Macam dah macam tu. cakap lah. Banyak hari tu kita buat ngamat tu. Slow je. Okay, slow je guys. Tapi kalau slow I pace 8.5. Dia orang slow dia orang 6.5. Macam mana tu? Tak sama. Oh by the way kan, semalam I macam tak record ending video untuk malam tadi. Sebab kan semalam kita orang macam kita pergi mana semalam? Lepas makan tukar duit. Lepas tukar duit kita orang pergi beli adapter. Tu je. Tak best pun. Tak apa pun. Best lah. Lepas beli adapter kita orang tidur terus. Masuk bilik tu tidur. Tu je. So Saya ada video. ada video. Oh ya, Adim pula. Azim edit video semalam. Tapi biasa je video dia. Boleh. Kita orang plan hari ni kena ambil rest kit. Pukul 8 kot. Pukul 9. Pukul 10. Sorry, pukul 10. So nanti balik check out orang, kita naik bilik, mandi-mandi semua, tukar baju and then pergi ambil rest kit. And then after pergi ambil rest kit tu, nanti kita plan kita pergi mana. Macam biasalah kita akan ada fight. Letak gambar fight kat sini. As kita punya Tok Wheeler. Sebab Ni? bukan. Diorang dekat lobby dah. Let go. Macam sumpah semuanya macam prank kat aku. Aku tak bawa. Tengok sini. Terus macam tak apalah, pergi mall lah. Betul. Tadi betul. Aku dah duit kerja ni. Mantap lah. Romak lah. Kuat sikit suara. Suara tak dengar? Tak dengar. Bantu. Mic lah dia. Meja. Hello guys. Okay, kita dah start run. This is our easy pace. Tiba. Baru je start. Video semua asal laju-laju. Relax. Ini tadi tertinggal spek. Lepas tu dia sanggup tau. Sanggup ambil balik tau di atas. Nak nampak handsome. Dah nampak isu. Dia ambil konten. Jom. Kenapa kau kat sini tak suka pakai baju? Kalau apa tak pakai baju, marah. Weh, power. Weh. Korang easy run buat 7.10. Aku punya easy 8.5. Okay. Tak boleh kejar. Apa ni? Lapar. Tak boleh kejar weh. Dia laju weh. Mata shit. Belakang. Okay guys, nak masuk 2 km. Dia orang super laju weh. Laju lah diorang. Pace kita tak sama. So sebelah ada pantai. Esok kita akan run tepi pantai guys. Hi, congrats. You know. Untunglah dia buat apa tu? Pregnancy reveal.
Nanti kita buat kat sini tau. Dia sebelah you ke? I rasa Malaysia. I tengok daripada segi style tudung, rasa Malaysia. Tu dia beli kat TikTok tu dengar tau. Wah, bestnya. Nak juga. Kalau tegur dia Sun. Ha? Kalau tegur Orang Malaysia. Ini macam random. Tapi Azim kata nak pergi tegur orang Malaysia kat pantai. Sebab nanti kalau kat thread boleh lah orang komen influencer friendly. Betul ke? Apa nak attention ni kau? Dia macam model. Jangan Komplat. So yang membezakan orang Melayu dan juga orang Indonesia adalah cara tudung dia. Tak Kak Azim. Cak B, ni confirm Malaysia sebab tudung dia orang macam tu. So Azim tak percaya. Betul. Azim main congrats kat orang tu. Aisyah dia macam ni jam. Dia cakap, Ya, aku macam kenal tapi Tapi takkan kat sini. dia orang Myanmar kot yang cakap congrats. Aduh. Okay, so after run kita orang breakfast. Makan apa bang? Makan mangga. Mangga sedap. Mangga. Ya tu. Mangga sedap syarat tu Al-Jufri. All of them are the Harum manis. Okay, sihat lah makan ya. Allah bagusnya. Nasi goreng dia tak? Hello guys. So sekarang pukul 9:30 pagi ya. Kita orang nak pergi dekat area depan ni sebab nak pergi ambil race kit and also ada opening ceremony for tomorrow. Ayun Fad nak pinjam. Ha? Ya, ambil rupanya. Weh, Ayun tu, weh. sumpah lah. Ayun ada 2 je, weh. Weh. Bilik 100. Ayun 2. Lah awak tak cakap. Sikit. Di you lah. Mana lah tahu. Tak apa. Okay, so nanti kita bagi Patutnya Ayun. Fad pakai t-shirt lah. Sian. Weh, sorry Rufat. Asal kau tak cakap doh? Aku tak tahu siapa yang ambil. Oh, yelah. Dekat Faham. your friend je. Your friend. Banyak pula friend. Your friend Malaysian. Aduh. Punya hotel kat belakang. Ni tempat kita run esok. Starting line. So the race kit all the baju-baju semua jual-jual kat situ lah. Pick up semua kat situ. Wow. Banyak ni bisa bang. Lego. Ai mang dài không? No, actually, I'm ordinary. Wow. Welcome you in my band. Welcome you guys. Okay, thank you. Maybe you come from Malaysia. Yes, we are in one team. Like previous one also. Our friend. Oh. My friend. Chinese one. Great. So you're still traveling here? You have to check this name and MP stuff. Okay. Năm Thank you so Okay. much. Thank you. Okay, so kita orang dah ambil bib and ada bag sekali. So normally dekat macam tempat event diorang akan ada nama-nama lah untuk yang 5km dan km. Oh, aku punya time aku kat sini. So yup, here 10km. So kita kena cari nama kita lah Okay, so ini map untuk half marathon. Oh my god. Jauhnya. Jauh right? Gila. So you have tomorrow? Oh, you have right? Good luck. Thank you. Waiting at the finish line. Yes. Okay, ada opening ceremony kat depan. Plan lepas sini is kita orang nak pergi Banana Hill. Tapi nak kena naik Grab 1 jam je dari sini. Sekarang ni baru pukul 10.55 weh. Tapi panas dia macam pukul 1 weh. Suka panas gila. Yo. Panas weh. Buat face cut. Face cut mana? Member model. Fad dekat Malaysia model. Yeah. No wonder why. Super model. Supermodel. Next time Paris Fashion Week. International. Hey, dia Fashion Week. Sudah. Fashion Week. Kita nak pergi. Banana Hill. Kita di dalam bas. Lagu-lagunya tuh kayak
Nak pergi atas free transport bangga. Thank you Vietnam. Thank you Asia. Lego. So kita kena beli tiket dulu. Beli tiket right? Oh, itu ya. Sebab mau naik kan? Ya. Kita geng. Kita orang nak beli tiket. Yeay. Kita dah sampai kat sini, Sun World Bana Hills. Hanya abad dalam hati. So we are going to the cable car. Kita orang dah beli tiket tadi 1 juta seorang. So RM150. Betul. Tapi dia cakap atas ni tengah macam fogging. Sebab apa tu? Sebab hujan. Tapi kita dah sampai. Buat macam ni kan? Betul tak? Kita ikut je. Wow, so cantik. Okay. Kita dah sampai. Tapi untuk keselamatan DJI dan juga Putih, saya record mana yang boleh je. Sebab sini hujan. So saya tak nak so saya tak nak jadi macam dekat Sabah hari tu lah. Putih silap. Okay ni okay. Tak ada air. Okay. Tapi tak nak pegang. Sejuk. Tak nak pegang. Azim jangan pegang. Sebab macam kat Sabah hari tu kan footage hilang. Sebab dia pegang. Oh tapi ni macam kapus-kapus tu. Ni kapus okey ah. Dia pegang air okey ah. Korang anggap je lah korang anggap je macam tak ada kabus tau. Tempat ni tau. Sebab kabus tebal gila weh. Kita dah naik atas sikit daripada tempat tadi. Oh dia panggil pizza pula. Sedapnya. So sabar jap. Ha. Sedapnya weh. Dia macam kalau tak kisah harga okey lah. Oh ya, cantik. Ya, pizza ini. Mahal tak? Okey lah sebenarnya. Okey. Xin chào. Hai. Okay, so ni macam kita tak dapat pergi Paris. So kita datang sini lah. Paris. Cantiknya. Kita akan jalan lagi sampai depan. Tengok ada apa. And then we will eat here. Tadi macam nampak pizza. Sedap dulu nampak pizza. Sedap. So kita jalan dulu. Kita bagi penat. Okey. Ya, hotel. Cantik gila. Ni hotel. Cantik gila. Wah. Oh, ada banh mi. Azim nak makan banh mi. Saya diorang nak naik Alpine Coaster. Tapi saya tak nak. Sebab saya takut. Saya gayat guys. Oh, itu ya. So I just wait here. And diorang naik. Let's go. Yes. Let's go. Tak mau. Aku tak mau je. Aku tak mau. Bye. Have fun guys. Orang saya dipaksa. Betul ke Bi? Betul ke okay you ni? Sebab dia gelak aku. Dia macam lagi smart. Dah. Fan. Kau nampak ni tak seram kan? Kau tak seram tu? Super macam budak-budak kan? Saya atas. Easy peasy. Kenapa? Kau nak tengok tak Putih? Kenapa kau ajak marah? Sebab Sampai apa you? Ni slow gila. Oh Santai. Slow. Bapak bosan. Tak saya ajak you. Orang dah nak sampai. Apa? Nak terberak. Tengok muka semua yang terkeluar. Muka semua tak excited pun. Hari I dah 99. Sedikit lagi. Okay guys, dah naik. So the ride was like 2 minutes plus. Tak tahu nak cakap apa. Dia macam okay, tapi dia sebab gayat kan. So dia macam aku dah nak nangis tadi, faham tak? Kita dah sampai dekat Pop Mart. Okay, so dah sampai, kena beli lah. Kenapa you? you nangis tapi tak jerit tadi. Why? Sebab dia salah satu je lah. Nak nangis ke nak jerit. Dia tak macam tu. Macam mana jadi macam abang tu? Ya abang tu macam mana-mana pun beli Pop Mart. ni ke? Siapa beli? Oleh-oleh tu orang. Boleh untuk orang. Betul? Cầu rồi. Mantap. Thank you belanja.
Sebab I naik Alpine Coaster tadi kan. Betul? Dia belanja Airport Mart. Tapi tadi dia kata nak belanja Gucci lah, Coach lah. Kan? Tiba-tiba tak ada. Itu lain. Itu yang first. Okay. Okay, ni baru nampak view kat sini sebab dah tak kabus dah. So, kalau aku boleh tengok sini, banyak tempat makan. Golden Bridge. Ada apa ni? Entah, tengok tangan orang. Tak tengok orang Tengok tangan you. Tak, kalau tangan ni. Yang ni. Apa? Tak. 99 Allah. Sekarang pukul 5 sudah. Kita lagi 11 jam nak lari. Oh, ya doh. You lari pukul 6. Kita orang pukul 6 sekali. Kenapa? I dengan Manda dengan Arim. Nanti Kita santai. Nanti apa bagi tu? Hari ni nak pergi balik ke hotel sebab dah barai. So kita kena naik bas balik. Lepas tu pergi dekat Abang Grab tadi. Abang Grab, Pakcik Grab. Pakcik Grab. Sebab Pakcik Grab tadi dia macam kata Dia tunggu dari pagi weh. ya, dia tunggu dari pagi weh. Pukul berapa dia tadi? 11 juga 12-11 macam tu dia tunggu kita orang. Sebab tak tahulah sebab apa. Mungkin sebab kita orang baik kot. Azim dengan Fad nak buka Pokmat dalam Grab. Tak sabar-sabar. Masa aku dapat biru. Aku dah biru. Kalau biru kau bagi aku. Aku nak saintis. Okay. Kau nak saintis, okay. Biru dengan saintis sama lah. Lain. Okay. Bye. Azim dah beli 3 guys benda ni sebelum ni. Kat Singapura lagi. Jadi kali keempat lah. Yes. Lah, dapat sama tu. Aku dapat sama dengan bag aku. Ya ke? Sesuai kah? Ah. Buka. Beli lagi. Buka. Weh lah. Cute. Kau dapat. Oh, dapat hijau. Kayak cover. Comel. Cute. Azim? Ini kan aku dah ada. You dah ada. Kau cakap bag dia? Kau cakap bag you Ha. Aduh. Pasal lah orang jual. You tak ketuk-ketuk dulu ke? Ha. Aduh. Macam mana? Aduh. Gantung Boneka pun bisa random ya. Oh, main jual Carousel. Aku nak ni. Siapa ada ni? Oh. Bagi tahu. Tolong swap dengan Azim. Tolong surat. Aku mau yang pink boleh. Pink lah. Kamu tak beli? Enggak. Dia tak suka. Aku suka tapi harus yang aku suka. Harus yang aku suka. Iya, jadi kadang aku beli di Shopee, boleh di Saya nak kena pink guys. Bismillah. Weh. Nah. Ya. Weh. Pasal you dapat yang you nak? Ya tu. Sebab tadi kan I tak pilih, I macam ambil je. Kita kena macam tu. Kita tak boleh macam nak yang mana kan. Buruk lah. Nanti kotak ni dengar. Okey lah. Okey lah. Ini style lah. Kau tak dengar Nanti kotak ni dengar. You cakap apa? Kena macam I. Tips guys, tips. Okay guys, now kita dinner. Sekarang ni kita dekat Halal Food Paris. Oh no. Naya? Ha? Naya? Naya apa kali? Ada yang nasi goreng gitu. Ada? Nasi goreng kampung bedanya apa? Ya, ni. Ada? Nasi goreng? Nasi. Bukan lah. Ayam. Nasi goreng Ikan ada ikan bilis. Oh. Ikan laut, ikan Ini mas ikan ayam. anchovies. Anchovies. Oh, ikan teri. Oh. Teri. Betul lah. Kecil-kecil tu. Betul. Kecil-kecil ya. Anchovies apa? Ada rasa I nak nasi goreng. I nak nasi goreng kampung lah. Sekarang ayam. You apa yang mana? Okay, let's eat guys. Karbolo. Yo, karbolo. Apa? Let's go. Baru dapat nasi. Filtering. Yes. Di Vietnam makan makanan Melayu ataupun Indonesia? Betul? Fiction. Fashion tak suka. Oh ya? Macam-macam fantasi Oh ya. Tak suka. Apa real lah? Aku suka yang macam make sense lah benda tu. Apa dia Facebook you baca? Itu you baca tak? You tengok tak cerita The Housemaid yang Frida tu? Oh iya. Buku dia kan bagus kan? Aku baru Yang jadi baca film kan yang sama Sydney ya. aku baru baca itu buku. Dari buku. Ya, itu dari buku. San, main. Ada banyak buku seriesnya lain pun semua bagus. Let's eat. Oh ya. Om lagi. Ya. Oke. Nyam. Kau bayar orang lain. Iya.
I'll check. So, saya minum milk tea boba. Milk tea boba. Saya macam biasa kelapa. Oh my god. This is so good. Ya. You should try. Weh, boleh pergi lagi esok. Boleh. Dah. Kau tak nak over lah sampai terstop. Memang sampai terstop. Sampai kau. Kan? Boleh apa? Habis lah aku colik abang tu. Dia ingat dia boleh balik rumah malam ni. Tak boleh lah. Dia kena bagi tahu resepi dulu. Sedap weh. Hi guys, good morning. So, hari ni is the day. Today is the day. Inilah sebab kita orang datang kat sini. So, muka baru bangun tidur sebab ni. Ngantuknya. Oh, tapi kan korang, aku rasa macam I will not be recording with my DJI. Tapi I akan record dengan I punya phone. Tapi macam banyak content nak kena buat, faham tak? So, kalau ada tu adalah footage. Okay? Okay, bye. See you guys after I habis 10km. I tak tahu nak target berapa. I target 110 maybe. Let's see how. Let's go. Dah sampai. Sekarang. Yay. Oh, belakang ni 5. Kita 10 babe. Kita depan babe. Kau tu junior. Kau pandai yang kau belakang. Kau junior. Guys, I'm done with 10km. Mula-mula time lari 5km tu, first 5km tu I rasa macam I boleh PB. Tapi dah masuk km ke-6, kaki I dah cramp. So I tak boleh push. I boleh buat pace 7, pace 8 je. I wanna cry sebab kaki I cramp. Okay guys, bising sikit kat belakang. I don't know, diorang. Inilah dunia aku. So sekarang kita akan pergi breakfast dulu, pergi cafe ataupun minum kopi lah I rasa. Lepas tu pergi hotel, siap-siap, and we will go to Hoi An. Hoi An. So yeah, that's all baby. Apa-apa pun. Tapi water station tadi banyak kan? Tak banyak, I ada 2 je. 2 je? Macamnya dia? 2 tapi dia macam kalau you lalu balik, you boleh ambil balik dah. Hari 8. So apa-apa pun berkenaan dengan result hari ni, congrats to Azim sebab dia PB half marathon 1 jam 45 minit. Guys, kita orang stop dekat this coffee untuk malam beli pun milk tea. kat sini juga. Betul. Sangat sedap. Betul. Okay, so our milk tea. Dah. My god. After run, aku tak nak air revive. Dah lama dah air revive tu sebenarnya. Sumpah, I macam tadi dapat balik macam, revive? Okay. Tak, air sepanjang lari tadi. Kan dia ada botol. You ada botol tak? Botol? Okay, dia bagi botol. Dia bagi cawan, dia bagi botol. Betul. Air dengan Val ambil botol, minum 1 dusip, buang. 1 dusip, buang. Kenapa you tak ambil cawan? Sikit. So yang tu, I boleh minum full. Minum like suku. Dapat yang full suku. So buang. Faham. Nutrition okey. Oh, sebab tadi I rasa dah bloated. I rasa macam nak termuntah. Macam dia gel dengan air. I rasa sebab macam bila training I tak practice macam tu kot. Kita dah tukar baju guys. Ya, dia pun. So kita dah tukar baju guys. Kita nak pergi makan pho. Macam beza dong kot. Pho. Makan pho. Ni kita buat tadi. Tapi buat sendiri. Sebab ChatGPT dah limited, so tak boleh. Best so nanti just kuat. Ini rahsia. Ni okey. Nanti Gym, campur gym lah. Campur gym. Ni tak masuk. Tak boleh masuk gym. Nanti tulis. Ni. Okay. Okay, kita dah sampai dekat Pho. Pho Hub. Okay, saya order Pho chicken. Diorang order Pho beef. Yay, you? I sebenarnya dah 4 tahun lepas I dah ada Fernodin lah. So sweet. You makan apa? You makan apa? Oh, I makan apa? By me. I makan Stand by me.
dengan Stand By Me. Dengan Oh, you order Fa juga? Yay, this is our food. Oh, not bad. Boleh okey. Tapi kalau banyak-banyak muat sikit tau. Guys lagi. Ha? Guys lagi. Kita semua tidur dalam kereta tadi. So sekarang baru macam tada! Baru macam good morning bangun. Morning guys. mantap betul. That was a nice nap. You know. So okay. So kita akan naik sampai ni. Excited. Are you okay? You okay? Yeah. Okay guys, kita sekarang dalam boat. Betul. This is so cute. Tengok Azia, dia baru bangun tidur. Tiba-tiba naik boat. Macam baby. Macam baby bagi naik boat. Masa baby bangun tidur, dia macam akan termenung kan. Azim dia tengah termenung sekarang ni. Oh my god, so scary. Weh, ingatkan kita je weh. Tengok ni, oh my god. Banyaknya boat sampai. Boat coconut. Semua naik coconut. Weh. Seri. Dia dapat mini lift awal lah. Review ni mangkuk tu seorang satu Review Okay. Dah ni untuk vlog Farah. Okay, review tempat yang mangkuk ni. Korang kena sediakan energi dengan cukup banyak sebab diorang terlalu hyper. Yang macam dengan diorang kuat pau. Okay, so sediakan banyak cash. Sebab nanti dia akan pau. Dia akan cakap thank you. Lepas tu tadi sebenarnya aku dah bagi tips nak bagi berapa ribu, 2,000 dong kot. Tapi tu sebenarnya 30 sen je. Dia reject weh. Dia reject doh. Dia kata ni, dia buat macam ni. Dia buat macam ni. Sikit. So tapi overall pening lah sebab dia pusing-pusing. Tapi okay je, best je. View untuk Boleh view lah, experience. boleh lah. View dengan experience okay. Tapi dia suka dekat-dekat lah. Dia akan nekan sikit lah. Orang kena hati kental sikit. Patutlah dia suruh aku naik. Apa yang nak Kita tadi naik pusing-pusing tu. Tapi dia paksa tau. Lala kena pau weh. Tapi buat pening je lah. Tapi kan Okay, bahasa Indonesia. Tram coconut sebenarnya bagus ya, seru. Tapi kayak terlalu Itu bahasa basi bro. iya, dan dia kayak apa? Bapak-bapaknya itu Ni terlalu semangat ya, hyper ya, terlalu semangat ya. All service-nya terlebih. Ya jadi kita pressure ya. Tidak chill. Ya. Tapi sekali once in a lifetime coba. Next tempat lain boleh. Bahasa English apa? English. Surprisingly, if you guys are women, they will not ask for any tips. Yeah. So if it's two women, so you just ask our age and our marital status. Yes, that's the only thing they ask. So if it's mixed double, no, like them. Mixed double, not recommended. Men's double, like them, more recommended. More not recommended. Women's double, can okay. Bagus sih sebenarnya, dan kayak sekali-sekala tuh bisa mereka kan for your experience and for yang once in a lifetime. Cuman emang mereka tuh kadang terlalu centil, kayak nanya ini, Centil nanya itu apa? Centil tuh kayak slay. Like gini. Apa mini lah. Iya, Like this, dia keluarin dari sini. Boleh lakonkan semula. Sini. Nah, like that. So yeah, if you shy, don't. Saya rasa benda tu macam budak sikit lah. Kita matang sedia. Dia okey lah untuk try. Tapi macam
Tak payah paksa-paksa tu kan. Macam mana paksa kita naik. Aku dah bangun tidur bangun masa ni. So Azim ni macam pening. Azim macam Ni dia tunjuk jatuh weh. Ni. Dia marah. Wait. Almost. Wait. Dan sekarang ni kita dekat Cho Hoi An Market. So dekat sini dia, apa yang kita orang nampak lah kat sini, dia macam banyak baju-baju, kain-kain yang macam Vietnam punya kain tu, yang orang selalu beli tu. Kat sini banyak. Lawa weh, bag weh. Thomas. Cantik Fat. Dia Thomas sikit. Suka lawa weh. Lawa guys. So ni macam old market dia orang. Oh, ada durian. Ada durian boh. Fat. Kita nak try durian weh. 50 berapa weh? Come on, 190 kan? 20. Semata-mata nak beli durian, tontong. 6 110 110. 50 60 lagi Habis weh. Yang terlalu gigih nak makan durian punya pasal. Makan babe. Makan durian. Dengan pai macam kong sini. review sikit. Kurang manis. Okay, masam. Oh, I macam dapat macam biasa je. Macam tipu. Dia baju dia tak kuat. Baju dia tak apa. Tak suka lah masam-masam ni. Nanti dia macam dah macam kat orang Dia basi. okay lah guys. Jujur kata bukan dari bentong lah. Gassy sikit. Ya, dia gesi. Sedihnya. Panas weh. Fat nak membeli, panas weh. Panas weh. Cantik. Kena weh. Cari tak. Fat pakai style. You pakai macam orang. Kalau you pakai, orang ingat orang Vietnam. Macam lokal. Kalau pakai terus Macam model. Terjual babe. Barang terjual. Ya. Weh. Arah pecah. Tak, cuba bezakan je. Okay, saya pakai apa? Wamil. Kam. Dah. Pakai lah dulu orang. Tadi Oh. Nak marah weh. No, dia. Oh. Okay, ini Azim pakai. Slay. got one more. Slay. Same one. Fat pakai. Oh. Weh, aku tak ada on. Aku ni. So this area macam Bali, Ubud macam tu. Cantik. Baik cameraman. Baik. So now kita on the way pergi cafe. Kita ikut Manda sebab cafe kat sana. Oh, this is so nice. Hello, what's the line? Ini tempat sini tempat turis guys. Like banyak gila orang ambil gambar dekat sini. Dekat this part. Oh my god. Okay? Okay. Okay guys. Tunjuk babe. Sri beli baju. Together. Forever. Style super style. What the Wait, tapi I nak beli yang Together Forever tu. Weh, dia turun campak lah sian. Untuk gambar. Ya Allah, budak ni. Wih. Cantik lah malam-malam kan? Ya. Dekat dalam kamera lawa gila. Kita jalan-jalan and then kita nampak benda ni guys. Oh my god, so pretty. Cantik gila. Hi guys, sekarang ni kita nak pergi makan dinner dekat restoran Kampung Melayu dalam Grab. Yeay. Okay, so jumpa korang kat sana. Bye. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Kurang 5,000. So guys, itu adalah driver kita daripada tengah hari daripada tengah hari sampai ke malam. Lepas tu dia charge overall perjalanan tadi ditunggu semua 100.5 je. So kita divide 6. Seorang RM25, murah nak mampus. Jom masuk. Guys, cash only. Cash only. Ada cash tak? Siapa orang ada cash tak? Nanti 5 berapa lah? Ada cash?
Nas Gorkam. Expert. So Dah start tak tahu ke? Okay, done. Tak adalah beberapa nasi goreng kampung Ni dah nasi goreng. Where is the ikan bilis? Mama ni lah juga Alfie Mentop. Tahu tak? Ni dah pukul 10.53. I didn't vlog tadi sebab kita orang macam penat gila, like parah gila. So I pun macam makan. Lepas tu Lepas footage yang I makan tu, and then kita orang pergi mana? Jalan-jalan around the area je. Lepas tu dah. So sekarang ni tadi kita orang pergi massage kaki. Lepas tu balik hotel, and then kita orang nak rest, get ready for tomorrow, nak packing barang and so on semua sebab esok kita orang nak balik sudah. Kita punya flight pukul 11. So kita orang balik bilik dulu. See you guys tomorrow. Good morning guys. It's day 4 kat sini, and today we are going back to Malaysia. Flight kita orang pukul 11. Sekarang pukul 8.30. So kita orang nak pergi makan dulu sebab tadi breakfast kat hotel macam tak banyak option. So aku macam tak boleh. I rasa kan I rasa I macam boleh kurus double triple kat sini. Sebab betul. Sebab makanan dia macam okay lah, faham tak? Malam pergi makan ni nasi ikan. Masa pula aku makan nasi ikan. Kita orang nak turunkan bag dulu kat bawah sebab call time kita orang kat bawah pukul 8.45. Nak pergi breakfast dulu dekat cafe depan ni. Okay, apa? Beli baju, coba Cikuro dan ketemu aku di Jakarta. Okay, bye. Thank you. Nice to meet you guys. Bye couple. Bye. Thank you. Bye, Sri. So, sekarang pukul 10.12 and kita orang dah dekat kita orang punya gate untuk gerak balik Malaysia. This trip fine, best. Dapat jumpa Indonesian punya content creator and also dapat jumpa kawan baru. Dia dapat followers. Betul, aku nak follow tiba. Sebab this whole trip kan macam last minute and also pasaran kan. So nak cakap apa lah. So the main highlight is pasal run lah sebenarnya. Pasal food, I rasa kalau I duduk sini like another 3 days, I akan kurus kering. Sebab I rasa macam makanan dia I tak boleh masuk kot. Makanan dia okey lah sebab 3 hari ni kita makan makanan Melayu apa semua sebab mungkin Vietnam ni tak boleh masuk sangat. Ya, sebab previously kita orang dah pergi Hanoi dengan Sapa. So kita orang rasa macam tak boleh kita orang dah expect makanan macam mana. So kita orang datang sini bukan nak food hunting lah actually. Ya, betul tak? Kita macam nak kita macam motor coffee hunting sebenarnya. Vietnam mana tak minum kopi. Betul, kita pun minum aku sikit je. Aku beli air kelapa. Ya, beli kelapa pasal kita beli milk tea. Milk tea tu sedap. Milk tea sedap. Dia tu tepi-tepi jalan sedap. Yes. Kat kafe tak? Yang tak bang yang tempat yang naik mangkuk-mangkuk tu. Ya tu. Tapi kan I belum cerita kat dia orang yang pasal mangkuk semalam. Dah lah. Bukan. Ada satu cerita yang I belum cerita. Dekat dalam mangkuk tu, yang pakcik yang tukang dayung sampan tu, dia tanya nama Azim. What's your name? Lepas tu Azim kata Adam. Lepas tu aku macam faham pula dia cakap nama dia Adam. Lepas tu dia tanya what's your name? Oh, Siti. Lepas tu sampai ke sudah, sampai ke diturunkan kita orang tu, dia Adam, Siti. Yeah, number 1. Yeah, aku macam okay lah, pergilah. Lepas tu dia mention lagi Adam, Siti. So aku macam okay lah. Dia nak macam dia nak attention lah. Bongam. Dia nak bawa ngam dia. Adam, Siti. Aku macam yeah. Handsome. Handsome. So memang lah handsome tapi janganlah puji cakap banyak kali. Yeah, that's all. Thank you AirAsia for sponsoring the flight pergi balik and also the running punya runcation. Yeah. So we had fun. Do you have fun? Yes, sebab dapat PB. Azin dapat PB. I'm still aiming for my PB for the next. I rasa I kena train gila-gila. I kena train threshold. I dah buat babe. I dah buat ni dah babe. See? Tapi I belum dah becek lagi. Okay, tak apalah. I buat dulu. Nanti dah becek balik sekarang. Training plan marathon sub 2:45. Ini I punya half marathon. I lupa letak half. Maaf cakap.
So saya kena rajin trading. So untuk dapatkan result macam Azim, so saya boleh flex. So thank you for watching. Lepas ni kita pergi mana? Oh, lepas ni Jakarta. Tapi Jakarta I teman my friend pergi High Rocks. But Azim ikut juga, tapi kita orang separate. I pergi dulu. Macam tu. So see you guys there. Bye bye. Bye bye. Bye.